Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam Seska Sukses. Bersama saya, Luqman Haris dari TV PSS SK Kampung Datuk Seri Kamarudin membawakan anda liputan khas sempena Bengkel Kru TV PSS peringkat daerah Manjung pada hari ini 9 April 2025 yang bertempat di Dewan Bestari Pejabat Pendidikan Daerah Manjung. Bengkel Anjuran Unit Sumber dan Teknologi Pendidikan PPD Manjung ini bertujuan untuk memberi pendedahan kepada guru dan pelajar mengenai asas dan etika kewartawanan, teknik penulisan berita serta teknik menghasilkan liputan yang berkesan. Peserta juga berpeluang untuk melibatkan diri dalam sesi praktikal seperti menulis skrip berita dan simulasi temu ramah. Akan membawakan anda intonasi kena ada dan elakkan suara monoton. Bila penonton tengok video kita seolah-olah kamu tengah tengok dia orang. Okey. Jadi Manjung. Uish, betul. Satu bikin uish. Nampaknya ada peminat. Nanti kalau kamu jadi wartawan kat TV3 jangan lupa cikgu. Okey, ada komen? Komen juri. Kami wartawan TV PSS sedang bengkel di Manjung. Cikgu nak komen cameraman. Oh, apa dia cameraman? Tengok kat sini ya. Wartawan TV PSS sedang bengkel di Manjung. Nampak tak? Gegar. Gegar. Kalau dia kata saya di pusat pembinaan mangsa gempa, barulah kamu buat gegar. Ini tak payah gegar-gegar, semua pelembut tarik. Okey? Faham kan? Cameraman dah kena tegur hari ni. Yang lain okey, senyum manis tu. Benih. Mata sama kan? Mata sama. Sekejap cepat je tengok tempat lain. Fokus kamera sampai dia kata okey. Faham? Apa kameraman kamu? Kena ada perbincangan lah. Sampai aku kata okey, baru orang tengok tempat lain. Lagi tak okey, tengok je kamera tu. Walaupun dia buat macam tu, kamu tengok je kamera tu. Kan orang buat TikTok tu kan? Tengok mata dia orang macam mana. Kan? Nampak je macam tu, kamera kat depan tu tengah mati tau. Lari sana, lari sini, pusing bawah. Dia orang tengok je kamera. Sebagai peserta, apakah yang kamu dapat daripada bengkel ini? Sebagai peserta, saya dapat mempelajari ilmu yang baru dan saya rasa teruja kerana dapat belajar dengan mentor-mentor yang hebatlah. Itu je, sekian. Terusnya dari SPI Awak.